Saya masak bubur pulut hitam untuk berbuka hari ni. Nak buat untuk open house nanti pun boleh. Yang penting kita mestilah nak cara mudah dan cepat. First kali saya masukkan beras pulut yang saya dah cuci bersih ni. Beras pulut ni tak perlu rendam. Masukkan air dan masukkan daun pandan. Lembutkan dulu beras pulut ni guna mode beans. Korang boleh letak timer berapa lama korang nak dia masak. Bila rasa macam pulut tu dah masak, korang boleh tekan cancel ataupun tunggu je sampailah timer tu habis. Next boleh release pressure and buka penutup periuk. Nampak ni, tak perlu buang masa rendam pulut berjam-jam. Pulut tetap lembut dan cantik. Kenapa saya guna pressure cooker Lagomet ni? Meh saya cerita. Periuk ni ada sampai 13 dalam satu function dia. Banyak tu. Selain masak, korang boleh juga double boil, baking, nak sterilize, nak slow cook lagi lah boleh. Datang dengan ceramic inner pot, buatkan periuk ni lebih selamat digunakan dan lebih tahan lama berbanding periuk yang guna normal coating. Bukan tu je, periuk ni boleh tolong kita masak dengan 70% lebih cepat. Lepas ni nak masak rendang dari 2 jam jadi setengah jam je. Ok, next kita setkan mode open lid cooking sebab kita nak sambung masak. Masukkan 1 kotak kecil santan, gula melaka dan gula putih. Kacau sikit kuah tu. Tunggulah sampailah santan tu dah masak and dah siap. Kalau nak lagi kek, korang boleh tambah sedikit garam dan tutup periuk ni. Biarkan dia dalam mode keep warm dalam 1 jam. So kuah akan jadi lebih pekat dan lebih sedap. So korang jom dapatkan pressure cooker dari Lagomet ni. Gunakan promo kod saya untuk 10% lebih jimat.